capture ride of life. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Pagi ni dengan aku sekarang adalah VF Trade I aku. Kita nak pergi ambil motor Chris aku dekat bengkel. Dan hari ni aku nak hantar VF Trade I ni untuk check up. Dan wife aku akan datang dengan Naga 155. Dia ada kat belakang. Nanti lepas wife aku datang, aku akan naik Naga dengan wife aku untuk pergi ambil model Chris 120 akulah dekat bengkel lain lah. Bagi korang yang tanya kenapa nak kena hantar banyak-banyak bengkel ni, motor ni pergi bengkel ni, motor lain pergi bengkel ni. Sebab Chris tu kalau ada special bengkel dia lah yang aku trusted, memang orang lama buat kerja. So dia tahulah pasal Chris ni punya problem. Tanpa buang masa, let's go guys. Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture, ride of life. Itu try bawa tu lah. Sebab datang sini tadi tak ada pula jadi. Kadang-kadang Right. Jangan nak pergi beli minyak je. Okay guys, nak pergi beli minyak sekejap. Sebab Chris tu tak ada minyak tau. Nak kena beli minyak botol lah. Isi dalam botol. Okay. Man of capture, ride of life. Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture, ride of life. Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture. Okay, settle isi minyak. Okay, sekarang ni kita tutup sekejap. Okay, sekarang ni kita pergi ambil Chris lah. Bayu pagi dingin, angin menyapa. Man of Kapcai, kini man of skuter juga. Dulu Shim BF3 I185, kini Shim Naga 155. Dua roda setia, hati rasa bebas. Minyak dah ku penuhkan, enjin siap sedia, throttle ku pulas, dunia terbuka depan mata. VF3 A185, kenangan lama terasa. Naga 155 sekarang ku kuasai, tanpa drama jalan panjang menanti. Tak ada bunyi. Tak ada sangkut berat ke apa, tak ada. Okay. Pelik lah. Hari tu sangkut tu. Dia macam sangkut. Mesin ni tak pergi. Dia macam ni lah. Dia kadang-kadang bila kita tengah bawa kan, dia akan ada bunyi bising tau dekat, macam dia gearbox ke apa tak tahu lah. Macam ada bunyi something loose yang mengetelan-telan dekat dalam tau. Lepas tu masa tu dia akan jadi berat. Kita akan rasa dia macam sedut balik. Kalau tak ada lah tu. Okey juga. Okey Okey. Ketat kat. Kalau macam tu tak apa, ketat kan ni je. Biar kejap tunggu je dulu. Nak pergi ambil Chris. Ketatkan dia punya besi kaki tu. Ya. Longgar. Ni lah dia punya ni. Longgar. Bunyi kok macam
ada belaga-laga tak tahu ni ke ataupun ni. Sebab dia, masa betul tu dia akan jadi berat tau. Jadi macam sedut. Macam bukan yang ni kita tahu dulu bunyi ni. Tak bunyi macam dia. Macam mana cakap? Aku try tu. Tengok. Sekejap nak pergi ambil keris siap. Tak ada pun jumpa masalah guys. So kita gerak pergi ambil keris kejap. Lepas tu hantar keris tu. Nanti kita patah balik kedai ni untuk ambil aku punya motor VF lah. Siap sedia throttle ku pulas, dunia terbuka depan mata. 5F3A185 kenangan lama terasa. Naga 155 sekarang ku kuasai. Tanpa drama jalan panjang menanti. Lampu pagi berkelip, hati terbuka, jiwaku melayang tinggi. Dari Kapcai ke skuter perjalanan diteruskan. Semangat tak padam, dua Shim setia menemani. Shim VF3A185, kenangan lama ku simpan. Shim Naga 155, semangat baru ku pegang. Dari Kapcai ke skuter, ride-ku diteruskan. Dua roda setia, jiwaku tetap bebas. Minyakku pun bukan angin menampar. Dah beli minyak. Berapa? 38. Ya kan ya, cash. Okay guys, settle Chris. Problem sebenarnya tukar fuel cock dengan apa ni, tukar spark plug je. Dia itu jadi mati tiba-tiba tengah jalan pula. Dia mati tengah jalan, dah suspect dah memang spark plug. Lepas tu parking lama, fuel cock tu pula bocor. So minyak dalam tangki habis leaking. So untuk projek akan datang, mungkin kita akan restore balik lah Chris ni. Kita akan restore balik Chris. Tapi first aku mungkin nak letak starter elektrik dulu. Jadi kita hantar dulu motor Chris ni balik rumah. Dan kita keluar balik untuk ambil motor ni pula. Okey, lepas tu kita akan keluar balik lah untuk ambil motor VF kat bengkel. Aku pun tak tahulah. Benda tu kejap ada, kejap tak ada. Masa kita bawa, benda tu jadi. Bila kita test, benda tu tak jadi pula. Bila foreman check, benda tu tak jadi. Aduh. Kita tengok lah. Kita try lagi 2-3 hari ni. Apa pun hantar dulu motor ni. Ambil balik motor tu, kita akan test. Langkah kaki aku tak terhenti. Angin kuat tiup mimpi ke bumi. Gelap terang aku hadapi. Tiada siapa bisa halang aku lagi. Aku ride solo. Aku tak perlu siapa. Hati aku baja teruskan kasar. Ride solo. Okay guys, so untuk motor ni aku akan test dulu untuk 2-3 hari ni macam mana. Inilah dia risiko kalau main modifikasi ni. Pak kata buat YP VF3i ni elok standard. Dan aku gatal tangan pergi up spec sampai 68. Macam-macam benda pelik jadi.
So itulah risiko dia makan modal. So tak apa, kita test dulu 2-3 hari ni. Andai kata kalau ada problem, kita akan patah balik pergi bengkel lah. Motor ni pun aku dah jarang bawa sebenarnya, sebab motor ni untuk aku ride je. So macam biasa, andai kata kalau ada apa-apa yang feedback yang kau nak bagi, boleh komen di bawah. Yang mana belum subscribe, harap-harap bolehlah kiranya untuk subscribe channel ni. Terjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Man of capture, ride of life.